Cikgu Mazli yang dihormati, yang berhormat Abu Syukur bin Haji Idrus, ahli Dewan Penanganan Negeri Kawasan Kuang, yang berusaha Puan Norazima binti Osman, penolong pegawai pejabat Perdana Agama, yang berusaha Puan Norazima binti Jin, barisan guru peluang kanan, guru besar Komisi K, Penasihat Puteri Puan Manuna, tak lupa juga kepada mantan WDP, SKDP Encik Zulkifli Muhammad, barisan dari Kota Kuasa PIBG, barisan dan korang kata barisan dan pendidikan dan guru dari Kota Sekolah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadratnya, kita sama-sama berkumpul di Dewan ini bagi memeriahkan karnival Sedekat Seputeri. Di samping itu, mengumpul dana untuk pembangunan serta keceriaan, bahkan sahsiah murid-murid sekolah kebangsaan Bandar Pasir Puteri. Sesungguhnya program yang kami rancang ini merupakan satu program bersama persatuan ibu bapa dan guru-guru, dan dengan kerjasama kelab kebajikan guru dan rujukan sekolah ini. Kerjasama ini terjalin adalah untuk memastikan perjalanan karnival ini diadakan semeriah dan menyemai perpaduan antara guru, ibu bapa, anak-anak dan juga seluruh warga Bandar Pasir Puteri. Sesungguhnya karnival ini diadakan juga untuk meraihkan 10 tahun, iaitu sedekat penubuhan Sekolah Kebangsaan Bandar Pasir Puteri. Kami juga berasa sangat bangga dan berbesar hati. Sesungguhnya program ini